Best tak kalau kita buat bisnes, kita hanya jual sekali saja kepada pelanggan, tapi pelanggan tu dia akan bayar pada kita tiap-tiap bulan. Best kan? Bisnes model ni dia sebiji macam Netflix. Kita langgan sekali je, tapi kita bayar tiap-tiap bulan. Contoh lain macam Spotify, YouTube Music ataupun telco yang kita pakai sekarang, Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile. Kita beli sekali je, tapi kita bayar tiap-tiap bulan tanpa gagal. Bisnes-bisnes macam ni semuanya kita panggil business subscription base. Jadi saya nak anda bayangkan, kalaulah anda berniaga produk yang jenis macam ni, anda jual sekali je, tapi mereka bayar anda tiap-tiap bulan. Syok kan? Kalau tiap-tiap bulan mereka bayar, bermaksud tiap-tiap bulan income masuk dalam akaun bank kita. Walhal kita jual kepada pelanggan tu sekali je. Jadi dekat sini, saya nak ajak anda semua untuk jadi reseller SIM card Tone Wow. SIM card ini dikuasakan oleh Celcom Digi. Jadi coverage dia Celcom Digi sangat meluas. Seperti mana yang kita sedia tahu, SIM card ini sudah 2 juta orang telah gunakan dekat Malaysia ni. Jadi sekarang, company ni dia buka peluang untuk kita pula jadi reseller SIM card ni. Tugas kita ni simple je. Kita perkenalkan SIM card ini kepada seramai orang yang boleh. Apabila mereka guna SIM card ni, tiap-tiap bulan mereka bayar, maka tiap-tiap bulan kita terus dapat income. Dia macam passive income, guys. Walhal anda ni perkenalkan SIM card ni kepada mereka sekali je, tapi tiap-tiap bulan mereka bayar, tiap-tiap bulan anda akan terus dapat income. Mereka pula nak bayar, tak payah cari anda. Mereka boleh bayar dekat mana-mana saja. Anda pula duduk rumah, tiap-tiap bulan anda dibayar. Macam ni. Untuk explain lebih detail lagi, saya nak jemput anda ke sesi penerangan secara online percuma saja. Saya Hafiz Arif, 10 tahun pengalaman menjadi reseller SIM card ni. Saya terangkan kepada anda semua macam mana anda nak dapatkan pendapatan bermula RM3,000 sehingga RM16,000 sebulan. Dan insyaAllah, kalau kita buat secara serius, memang kita boleh dapat hasilnya tiap-tiap bulan tanpa henti, insyaAllah. Dan seperti yang anda semua tahu, company ini telah membayar RM600 juta kepada semua resellernya. Bukan sahaja mereka bantu reseller-reseller ni tambah pendapatan, tetapi mereka juga bantu beri perlindungan dan penjimatan kepada semua pengguna-pengguna SIM card mereka. Jadi it's time untuk anda semua ambil peluang banner legacy pendapatan bersama dengan Tone Wow ni. Jadi let's go, jumpa anda di sesi penerangan online secara percuma. Anda dengar, anda nilaikan.